Al-Maqsu memang fobia nak pergi ke hospital, fobia nak melawat orang sakit, sebenarnya fobia dengar orang meninggal. Maksud takut, maksud tak nak sedih, sakit tau, sakit sangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah benar, bukan rekaan. Ia adalah kisah seorang wanita yang bernama Suri yang dilaporkan hilang dan akhirnya ditemui mati dalam keadaan yang mengerikan, ditanam di belakang sebuah rumah. Kes ini mengejutkan ramai orang kerana Suri ni bukan orang asing guys. Dia ada keluarga, ada rakan dan yang paling menyentuh hati, Suri ini berasal daripada negeri Sarawak. Mari kita susuri kisah ini daripada awal. Mayat ditemukan dalam beg yang ditanam di belakang sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu Empat, Pedas di Seremban. Dipercayai wanita yang dilaporkan hilang di Ampang, Selangor sejak 8 Disember lepas. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis menerima laporan berhubung kehilangan wanita itu di Balai Polis Ampang, Ampang Jaya pada Isnin. Beliau berkata laporan terbabit diserahkan kepada Balai Polis Pedas Rembau pada Khamis sebelum menjalankan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Pedas Linggi yang dikesan terdapat pelakuan jenayah. Nama penuh beliau adalah Suri Narudin yang berumur 53 tahun, berasal daripada Kuching, Sarawak. Tempat tinggal terakhir beliau di Selangor guys. Beliau ini adalah seorang yang begitu aktif, berdikari, sering bergerak sendiri dan hubungan keluarga masih rapat dan kerap berhubung. Menurut rakan-rakan rapat beliau ni, Suri ni bukan jenis yang menghilang tanpa khabar tau. Jadi jika ke mana-mana dia pergi, dia pasti akan maklumkan. Suri ni berasal daripada negeri Sarawak dan mempunyai keluarga serta kenalan dekat sana. Namun, atas urusan peribadi dan juga kehidupan, beliau banyak menetap dan bergerak di sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur guys. Rakan sekampung di Sarawak ni mengenali Suri ni sebagai seorang yang berdisiplin, ceria, bertanggungjawab, tidak pernah memutuskan hubungan secara tiba-tiba. Jadi, sebab itulah apabila Suri ni tidak dapat dihubungi, ia mula menimbulkan tanda tanya besar. Pada awal Disember, Suri kali terakhir berhubung dengan kenalan rapatnya. Namun, selepas itu, telefon tidak dijawab, mesej tidak dibalas, media sosial pun senyap. Apa yang pelik, Suri sepatutnya menaiki penerbangan ke luar negara tapi tidak muncul langsung di lapangan terbang. Di sinilah keluarga mula benar-benar risau. Laporan orang hilang dibuat oleh ahli keluarga dan pada masa yang sama, rakan-rakan dekat Sarawak juga turut menghubungi Suri. Namun, gagal. Usaha mencari dan petunjuk awal dilakukan. Polis memulakan siasatan. Ini termasuk dengan lokasi terakhir telefon, pergerakan mangsa, individu yang pernah berhubung dengan Suri, dan siasatan ini membawa polis ke Negeri Sembilan guys, ke sebuah kawasan rumah sunyi yang jarang dihuni oleh pemilik rumah tersebut. Di sinilah ceritanya bertukar daripada kehilangan menjadi satu tragedi. Pihak polis ni guys, dia menemui sesuatu yang mencurigakan tau di belakang sebuah rumah ini. Tanah dia kelihatan seperti baru digali dan apabila digali tanah tersebut, polis menemui sebuah beg besar yang ditanam di dalam tanah tersebut guys. Dan di dalam beg itu terdapat mayat seorang wanita. Keadaan mayat sudah mereput teruk guys, namun pakaian dan ciri-ciri awal menyebabkan polis percaya mayat itu adalah Suri. Mayat dibawa ke Hospital Rembau untuk bedah siasat dan pengesahan DNA. Kes ini diklasifikasikan sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan guys. Polis menahan seorang lelaki yang berusia 40-an, kemudian seorang lagi lelaki yang berusia 50-an. Kedua-dua suspek ini dipercayai mempunyai kaitan rapat dengan mangsa. Motif masih lagi dalam siasatan, sama ada ianya adalah berkaitan dengan hubungan peribadi, wang atau unsur lain yang belum didedahkan. Disebabkan keadaan mayat yang teruk, punca kematian sukar dipastikan dan siasatan forensik menjadi sangat-sangat penting. Berita kematian Suri ni guys memberi kesan besar kepada keluarganya di kat Sarawak tau. Rakan sekampung di Kuching meluahkan rasa terkejut dan sedih kerana mereka tak menyangka kehilangan itu berakhir dengan cara sebegini. Kes ini juga membuka mata banyak pihak tentang keselamatan wanita, terutamanya yang hidup berdikari.
Kisah Suri ni guys bukan sekadar kisah jenayah tau. Ia adalah kisah kehilangan seorang manusia, seorang anak Sarawak yang pergi dalam keadaan penuh misteri. Semoga kebenaran terus terbongkar dan keadilan dapat ditegakkan. Al-Fatihah buat Suri.